Assalamualaikum. Alhamdulillah tuan-tuan, mula dan segala puji-pujian hanya untuk Allah Taala. Syukur kepada Allah Taala dan salawat dan salam kata junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya serta para sahabatnya dan orang yang mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. InsyaAllah tuan, di kalangan kita ni inginkan saksi dalam kehidupan kita lah, kan? Inginkan menjadi orang terbaik, kan? Terbaik dari segi politik, dari segi perniagaan, kan? Terbaik dari segi sukan, kan? Jadi orang terbaik dari segi sukan. Dan firman Allah dalam Al-Quran, kan? Orang terbaik itu ialah membuat satu amalan. Pada amalan tu, amal ma'ruf nahi anil munkaran, menyuruh manusia membuat amal ma'ruf dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Dan inilah manusia terbaik tu tuan. Senang kata berdakwah tu tuan, ya. Buat dakwah, kan? Itulah manusia terbaik, kan? Orang yang beriman terbaik kata Allah ialah buat dakwah.